Untuk nak guna mesin A22 ni, sambung pelak lah. Kalau boleh jangan pakai extension, pakai direct dekat pelak dinding. Ok, ni switch button on off dia. Bila dah pasang pelak, tekanlah, dia akan hidup. Dia akan pusing. Ni on off dia. Lepas tu cara untuk basuh pula, nanti setelah siap mesin semua, benda ni boleh cabut. Ni kita cabut. Yang ni pun kita cabut. Buka dua skru ni. Ni dia dah bagi dah. Buka ni. Dia akan terbuka lah ni. Boleh basuh lah dalam ni. Boleh basuh dalam ni. Nanti nak pasang balik, pastikan nombor kod ni sama. Pelekuk macam ni. Yang ni body, yang ni cover dia kena sama. Lepas tu bubur skru balik. Macam tu je. Basuh lah, boleh basuh. Sini boleh basuh, tak ada masalah. Lepas tu kegunaan yang ni pula, ni untuk adjust sini, bagi dia luas atau sempit. Tapi selalunya tak payah adjust lah. Cara dia, buka yang ni, buka yang ni sini untuk buka, dia bagi dia pusing. Lepas tu pusing, adjust yang dalam. Tapi selalunya yang ni tak payah sentuh lah, sebab kilang dah mari, dia dah setting dah siap-siap. Tu je cara guna dia, tak ada masalah. Dalam ni ada gearbox. Gearbox ni boleh cuci, boleh tukar minyak dia. Selalunya dalam 8 bulan ke 9 bulan sekali ke, buka ni je. Ni satu, sebelah ni satu, cabut. Lepas tu dalam tu ada gearbox, tukar macam kita tukar minyak hitam motor.